warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala alaihi salatu wassalam, man ahabba fillah wa abghada fillah faqad istakmala al-iman. Sadaqa rasuluh. Yang dihormati saudara pengerusi majlis yang berhormat Datuk Muhammad Nasruddin Haji Daud, Speaker Dewan Negeri Kelantan, merangkap Ahli Dewan Negeri Meranti, yang berbahagia Ustaz Zulkifli Yaakob, yang berbahagia Ustaz Zulkifli Yusuf, pengurusi alumni, dan juga saudara Ustaz Mokhtar Soleh selaku pengurusi atik, kepada kesemua matan kepimpinan pelajar-pelajar Mesir ataupun KPKM dan anak-anak yang akan menyambung pelajaran mungkin ke Timur Tengah. Hadirin hadirat dan muliakan. Pertama, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat bersama-sama dengan sahabat-sahabat semua dalam beberapa peringkat. Ada beberapa peringkat ni. Peringkat sahabat pun ada, peringkat adik-adik pun ada, peringkat anak pun ada. Jadi penglibatan kita sebagai pelajar-pelajar, bekas pelajar, kemungkinan sebagai pemimpin pelajar di Mesir mempunyai berbagai-bagai pengalaman. Sesuai dengan petang ininya, program kita ialah Nostalgia Al-Barakmika. Barakmika ni yang jalan mau ingat ni. Syar'i Al-Marika. Dekat Hayu Sabik kan. Mungkin sempena dengan tempat rumah Kelantan muasa. Saya ucap penghargaan kepada semua yang hadir pada petang ini. Semoga kedatangan kita sebagai bekas pelajar memberi sesuatu perkara yang baiklah, khususnya bagi merancang sesuatu perkara yang bermanfaat, khususnya kita yang pelbagai latar belakang ini, berbagai latar belakang dari segi pendidikan ataupun bidang-bidang ilmu yang kita perolehi, dan juga pelbagai khidmat jawatan yang telah kita libatkan, seperti pendidikan, pengurusan, pentadbiran dalam politik, dan juga ada ramai di kalangan kita terlibat dengan NGO dan juga badan dakwah, sama ada secara berjabatan ataupun dakwah secara bebas. Jadi kesemuanya hamba harap benarlah kita dapat memberi tumpuan kepada satu matlamat yang kita nak, ialah untuk kita mendaulatkan agama suci kita Islam ini dalam semua peringkat. Kemungkinan tidak semua yang boleh terlibat sebagaimana Datuk Speaker. Hamba rasa kita perlu amal lagi sahabat-sahabat kita yang akan balik, anak-anak balik nanti akan lahir sebagaimana Datuk Speaker Dewan Negeri Kelantan yang memang terkenal. Kita perlu banyak mungkin di dalam arena politik bagi menghadapi politik masa depan yang sentiasa menerima cabaran, perubahan cepat. Zaman sekarang zaman cepat. Kita memerlukan anak-anak, adik-adik yang semasa bagi menghadapi suasana arena politik yang berlaku semasa. Jadi pengalaman kita memang pengalaman kita yang kita lalui memang pelbagai lah. Contohnya pada masa lama di Mesir, iaitu waktu tu didatangi oleh Datuk Hussein Onn, juga Dr. Mahathir, Nakhai Muhammad, Nakhai Ahmad waktu tu menyerang Dr. Mahathir dalam dewan di Rumah Melayu. Dan satu perkara saja yang saya rasa sampai hari ini pun kita duduk di Mesir ni, terutamanya Bait Talabah dan sebagainya, kurang berbahasa Arab. Sebab orang Arab pun cakap Melayu. Kita pergi di Atabah, kita pergi tempat-tempat
Kita memang susah untuk bercakap Arab. Semua Arab cakap Melayu. Jadi kalau banding dengan pelajar-pelajar kita di Jordan, pelajar kita di Syria, pelajar kita di Kuwait, mereka banyak menguasai bahasa Arab. Kita banyak menguasai bahasa Ammi. Kalau bercakap Ammi, bahasa fasih benar di kalangan kita, duduk di Mesir. Tetapi kalau nak bercakap bahasa Fusha, agak kurang, kecuali orang mendapat khurus sukhah, percakapan bahasa Arab di peringkat sekolah tu lain lah. Kalau dia dapat kursus semula. Tapi kita rasa sesuatu yang mencabar kita. Sebab itu hari ini kita peringkat yakin kita mengeluarkan beasiswa, bukan pinjaman, kepada pelajar-pelajar yang nak menambil kursus bahasa Arab. Kita beri beasiswa, bukan beri bukan beri pinjaman. Kerana kita sedar kita mempunyai kekurangan, keupayaan kita untuk berkomunikasi ataupun untuk kita berbincang, bercakap dan sebagainya dalam bahasa Arab. Jadi kita agak anak-anak hak negeri ni, ramai ni, rasa ramai ni, cubalah sedia upaya untuk menguasai bahasa. Kerana kita kata dengan menguasai bahasa itu banyak sangat keperluan, contohnya di pihak kerajaan. Kita perlu kepada anak-anak yang boleh fasih dan cakap bahasa Arab untuk menjelaskan, untuk mendedahkan tentang kerajaan Kelantan kepada orang-orang Arab. Ada setengah-setengah itu kita dapati bukan daripada aliran pengajian bahasa Arab, tetapi aliran biasa kerana mereka berminat dalam pelancongan ini, siahi ini, mereka boleh menguasai bahasa komunikasi dengan baik. Berbanding dengan kita yang belajar agak gagal. Walau bagaimanapun saya peringkat anak-anak yang baru ini hendaklah lebih menitik berat dari segi menguasai bahasa dan juga pelibatan dengan jemaah. Ataupun waktu lama dulu dia ada jemaah Ikhwan Muslimin. Dan waktu itu juga Jamiat Al-Azhar ada sikit kerjasama dengan Ziaratul Kharijiyah, di mana dia bawa pelajar-pelajar Malaysia ni, wafidi ni, ke Iskandaria dengan kerjasama oleh dipanggil kedutaan mereka. Dia punya cara tak molek tu hantar kita pergi ke Iskandaria melalui bawah wafidin. Dah pergi ke sana, dia pecah, kecuali kita cari sendiri dengan jamaah ataupun Ikhwan Muslimin. Kita ada hadis Sulasa di Ruqsi, sebab di Darul Malak tu dekat dengan Ruqsi, dan ada di situ Omar Timsani. Jadi maknanya kalau kita pergi sana, pengalaman kita kena cari sendiri. Dah macam kita kata, masa kita duduk di Azhar, pelajar-pelajar kita banyak mendapat ilmu di Jamiatul Azhar dan di Masjid Azhar sendiri. Sebab di tiap-tiap waktu tu ada ulama-ulama terkenal yang mengajar secara percuma, terutama ulama buta. Nah, kita berbaik, kita orang ajnabi ni, orang Fidi ni, peringkat kuliah, kita mengharapkan kepada banyak sahabat-sahabat daripada pelajar yang buta. Sudah kuliah, kita ajak pergi di masjid, beri servis 2 butir, kita minta dia bersarah semula ilmu yang kita nak belajar. Sebab pada peringkat pertama kita tak faham, ni boleh bahasa Ammi, tetapi kita terpaksa menggunakan apa cara sekalipun untuk dapat ilmu di Azhar ni. Kalau kita nak, kita dapat. Terutama ilmu terlampau banyak di negara Mesir, doktor-doktor, kursus yang hebat-hebat. Waktu tu pengarang Qamus Marbawi masih ada, kita pernah mengunjungi dia. Dan insyaAllah anak-anak semua, saya sekali lagi tidak nak panjang ni, masa terlampau singkat sangat. Terima kasih kepada penganjur, khususnya kepada alumni keluarga pelajar-pelajar kita Kelantan dan Mesir. Semoga kita buat dah asrama sana lebih kurang harga 17 atau 16 juta. InsyaAllah pelajar kita akan selesa lagi untuk belajar. InsyaAllah kita akan pergi rasmi kemungkinan awal tahun nanti untuk kita rasmi Mugammat Sultan Muhammad Al-Khamis, insyaAllah. Semoga kita akan berjaya. Allah, setakat itu dulu. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.